Ada berita yang sangat menyedihkan di awal Ramadan baru-baru ni. Pada awal Khamis 26 Februari 2026, 5 sekeluarga di kampung Pamah Kulat Raub maut dalam kebakaran yang memusnahkan segalanya. Suami, isteri dan 3 anak perempuan mereka tidak sempat diselamatkan. Rumah, kereta, motosikal, semuanya hangus dalam sekelip mata. Arwah Muhammad Alawi Muhammad 56 tahun dan arwah isterinya Zaleha Adam 44 tahun meninggalkan dunia bersama anak-anak mereka yang berumur 17, 14 dan 10 tahun. Namun ada 2 anak mereka terselamat kerana tiada di rumah ketika kejadian, iaitu Ruby Adalia Balkis, anak 19 tahun, anak sulung, berada di asrama Kolej Matrikulasi Gambang, Kuantan, dan Ahmad Balia Murkam 15 tahun, adik lelakinya yang ni berada di asrama Sekolah Menengah Kebangsaan Dong. Kehilangan ibu bapa dan 3 adik perempuan menjadikan mereka yatim piatu. Menurut konvensyen mengenai hak kanak-kanak, kerajaan perlu memastikan setiap kanak-kanak mendapat perlindungan keselamatan sosial, terutama apabila ditimpa musibah. Apabila memberi bantuan, kerajaan perlu melihat keadaan dan keperluan kanak-kanak itu. Tujuannya ialah supaya kanak-kanak ni yang memerlukan benar-benar mendapat bantuan yang sepatutnya. Berita baiknya, mereka mendapat sokongan daripada kerajaan, komuniti dan perkeso, memberi harapan untuk mereka meneruskan hidup dan pendidikan. Mereka menerima bantuan termasuk sokongan kewangan bulanan, bantuan sekolah dan allowance pendidikan supaya dapat terus belajar dan hidup dengan lebih stabil. Dunia terasa sunyi untuk mereka yang ditinggalkan, dan kita doakan juga semoga keluarga yang ditinggalkan ini diberi kekuatan di hari-hari mendatang.